nafkah tu bukan optional. Bekas-bekas suami yang culas bayar nafkah, lepas ni get ready untuk simpanan korang akan disita. You guys tahu kan? Kes-kes pencarian sekarang ni dah dianggap sebagai satu benda yang common, which is you buka threads je, you buka Twitter je, dari aku yang tak kenal, artis ataupun influencer semua dah jadi kenal. Tiba-tiba je masuk berita yang diorang ni bercerai. And then of course ada banyak berita bekas-bekas suami ni culas nak bayar nafkah. Dia bergaduh depan-depan orang ramai tu. Balas-balas sana. Dengan fan-fan dia pergi tuduh sana, tuduh sini. Jadi untuk menyelesaikan masalah ni, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia akan bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia untuk sita simpanan bekas suami yang lari dari tanggungjawab untuk bayar nafkah anak lah ya. So walaupun perkara ini masih lagi dalam perbincangan dekat Dewan Rakyat, korang yang lelaki-lelaki ni memang patut rasa bimbang sebab lepas ni bukan setakat BNM je. Yang terlibat sekali adalah LHDN, JPJ, SSM, Perkeso dan juga JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Diorang semua akan tolong untuk trace dan salurkan sumber maklumat peribadi dan juga maklumat kewangan korang ni. Contohnya korang duduk kat mana, kerja apa dan company mana, pakai kereta apa dan macam-macam lagi lah. Kalau larilah ke dalam lubang cacing macam mana pun, pihak-pihak ni akan bekerjasama untuk cari korang. So tolonglah ya, disebabkan sikap-sikap sesetengah lelaki yang tidak sejati ni, yang tidak bertanggungjawab ni, habis susahkan semua orang. Kalau masih bercinta, boleh janji bulan bintang. Tapi bila dah bercerai, janganlah mengelak buat tanggungjawab tu. Nafkah tu bukan optional. Aku nak bayar, bayar. Aku tak nak bayar, tak bayar. Tak. Ini adalah kewajipan kita sebagai ayah. Jangan tunggu sampai akaun korang dah kena beku, barulah nak sedar apakah maksud tanggungjawab sebagai ayah. Anak tu adalah darah daging kau. Dia tak minta pun untuk lahir dekat dunia ni. Jadi dia tetap ada hak untuk dapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga kasih sayang secukupnya walaupun kasih sayang tu bukan daripada kau. So yelah kan, sebab anak sekarang dah duduk dengan mak diorang kan. So nak tanyalah, korang rasa sistem ni patut tak dikuatkuasakan ataupun tidak? Adil ke benda ni kepada ayah-ayah yang lari dari tanggungjawab ni? Ataupun adakah ia terlalu kejam untuk diorang? Cuba share.